Welcome to Fikri Rosli Channel. Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, pagi ni hari cuti. Cuti sepena apa ni? Selangor punya hari keputeraan kan. Jadi hari ni saya nak bawa Honda Civic 150S pergi servis. Kat mana lagi? Dekat Yes Right. Okey, dekat Kajang. Okey. So jom ikut saya pergi sana. Zas. Alright, jom kita dah start bergerak ke Kajang. Seperti yang video-video sebelum ni, kalau ada yang tengok, saya ada jumpa Pomen Jin kat sana. Nama dia Pomen Jin. Okay. Pomen Jin ni sangat-sangatlah mesra sporting dengan kita. Apa-apa soalan kita tanya semua dia jawab. Dan dia pun tahu apa nak recommend, minyak apa nak pakai. Dan untuk pengetahuan semua, saya adalah salah satu pembeli daripada Shopee. Motor Molinas ni beli online daripada Shopee. Okay. Dan saya beli daripada Yes Right lah. Kemudian Yes Right tawarkan, bagi free gift macam-macam lah kan. Antaranya free service. Okay. So saya pun akan gunakan free gift ni sebaik-baiknya. Dan kali ni adalah servis kali kedua, di mana servis kali pertama telah dijalankan sebelum ni 1 bulan yang lepas. Dan hari ni 11 hari bulan Disember 2025 kita servis kali kedua. Dan yang paling best sekali adalah servis, upah, barang semua adalah free. Okay. Sebab tu saya tak sabar-sabar nak pergi sana. Tapi kali ni saya pakai view camera, saya pakai apa ni, chest strap yang dekat dada tu. Jadi tak nampak kelajuan, tak nampak meter lah. Okay. Alright, so jom kita pergi ke Yes Right Kajang, Sungai Chua. Okay, kali ni saya beranikan diri, saya tak gunakan Waze. Sama ada saya ingat atau tak ingat. Sekarang ni saya dah lost. Saya tak tahu saya kat mana sekarang. Macam dah terlepas, macam kat depan lagi. Aduh. Okay, kita berhenti kejap, kita tengok Waze. Aduh. Guys, betul guys. Kita dah terlepas. Sekarang saya cuba U-turn balik. Aduh, cepat. Okay, selamat. Yes Right ni dah terlepas. Kalau daripada sini sebelah kanan. Kalau daripada sekarang ni sebelah kanan lah. Okay, rasanya dah sampai ni. Oh, belum. Sebelah kanan banyak kereta guys. Okay. Bismillah. Kita nak lintas. Aduh. Okay, selamat. Alhamdulillah sampai. Okay, inilah kedai Yes Right. Sudah sampai. Sudah 1 bulan. Hai bos. Boleh record Okay. Boleh Okay, sampai dah Yes Right Sungai Chua. Hari ni tak cuti Kerja Selangor kan sini? Selangor. Cuti public kan hari ni sepatutnya? Assalamualaikum. Salah, saya ada. Dah 1,000 lah? Dah lebih, 2,000 lebih lah. Okey. Pasal apa ni? Hantar itu kan? Di Pasaras. Dekat Gombak? Bukan hantar motor dengan lori, truk. Kan abang kan? Tu lah. Dekat dengan UAE tu. Oh, ya. Abang hantar kan? Saya. Ya. Saya macam tak perasan. Dia nak hujan tu. Nak hujan tu hari. Kita tak nak masuk dalam lama tu. Kalau betul. Kita lagi. Kita sepak. Sungai apa? Sungai Pusu. Gombak lemah. Ini dah pertama kali masuk. Ya. Oh. Ini biasa lah. Oh.
Itu sana lama Selayang tu. Selayang. Oh, Selayang belah sana lagi. Apa dia? Kat Semana tu kan. Apa nak order lah sama mana? Tahun lebih. 2 tahun lebih. Kat Kusu tempat mandi tu. Tempat mandi. Tempat mandi je tu. Dari sungai kecil. Tak tu. Sekarang tak tahu orang mandi tak? Air mungkin atas tu. Tak ada dah. Ada dah tu. Ada dah. Mana? Saya standard. Ha? FKR. FKR J88 sedap tak? Ni kalau kering, jalan kering sedap pun ni. Dia lembut ke? Ha. Lama lah. Dia tahan lasak sikit ni. Ni dah banyak dah saya jalan. Pergi Tampin pernah, pergi Seremban pernah, Tampin. Genting Highland dah naik. Tampin. Tampin? Tampin apa? Ya. Tapi Dia ngajak. Oh. Tampin kita orang harap pergi rumah member Monina juga. Dia boleh masak-masak. Pergi sana kita makan. 30 buah lah itu. Konvoi ha. boleh. Ha, semua elit. Ya tu. Ada grup eh. Ya. Macam mana minyak hitam eh? Ya. Oh, dalam 1000 saja dah hitam eh? Ya. Ini tak kerja. Cuti hari ni, Selangor cuti. Selangor cuti. Ini keadaan minyak. Nampau. Oh, hitam. Ha, hitam. Hitam. Macam ni kalau 1000, 1500 dah kena tukar eh? Boleh. Boleh eh? Bulan ada? Kurang. Tambah sikit. Tak bagi dajak. Bulan kena tambah. Oh, Ini ada hitam. Tak kalau bagi datuk lah. Okay, tambah bulan. Ni kita nak tukar apa ni? Oil filter. Oil filter. Ni pakai saiz apa ah? 6. Oh, ini 6. Ni saiz apa ah? 17. 17 untuk buka dia punya ni kan, nut. Ni hitam. 17 dengan 6. Memang banyak ringan lah. 10.30 banyak ringan. Ada satu lagi komen. Ha, ya. Ini ya, Ha. selalu mau cabut. Oh, selalu kena Semalam ada satu biji. Ha. Dia cabut ini sensor. Dia- Motor tak boleh itu. tercabut. Dia cingkir cabut. Longgar ke? Longgar. Ini okey, ketat. Ini okey. Macam mana boleh longgar ah? Malam ada satu biji. Dia mungkin dia make clip tak kuat. Oh, ini kuat eh. Ini dia memang bila masuk dia tak masuk sangat lah. Oh. Dia tak boleh clip. Malam ada satu biji. Dia tak boleh start lah. Dia boleh hidup. Boleh hidup. Hidup mati, hidup mati. Oh. Ya, ini slicer selalu jatuh. Okey, alright. Mana? Om engine pakai lawa hari ni. You pakai lawa lagi mana? You pakai cantik lagi mana? Tak tahu bagaimana. Memang macam ni ah. Ha. Kotor seluar tu. Nanti kotor. Tak lah. Pada. Kita tunggu oil filter. Jadi korang yang bahagian ni kena selalu check lah. Komen kata ada kes dia tak perasan soket ni dia tercabut. Setiap kali nak jalan korang check lah. Okay, supaya dia tak tercabut sebab nanti dia akan matilah. Start mati. Okay. Tu ada dalam itu ready stock ke tu? Ha? Dalam tu. Ready stock eh? Ni dah siap daftar eh? Oh. Ui, ada satu ready stock guys. Ada satu motor ready stock. Okay, BML 2383. Kita panggil interchange. Okay, ini murah guys kalau beli kat Shopee. Warna biru. Warna biru ada guys. Ada lagi tak? Nampak satu je kat sini. Ada Moda, ada Aveta.
Ini apa? Husky 300. Husky 300. Aveta SYM ADB 160. Yamaha apa ni? NMAX lama Vespa pun ada. Vanguard. Ada satu lah ready stock. Oh ini ke? Ini NVX baru. Ni Nova 160. Apa? Dari belakang macam NVX guys. Aveta Nova 160. Aveta Nova. Ini yang baru rasanya. Aveta Nova 160 banyak guys. Ini Aveta 130. Aveta banyak. Siapa ni? Jin. Itu handle okey kan? Dia tak longgar ke apa kan? Handle okey. Okey kan? Ini kurang kacau. Sebab dengar ada kes ada yang longgar juga. Ini tak lah. Ni okey kan? Okey. Kadang-kadang dia tepuk. Dia kena ketatkan. Itulah motor ni boleh pergi 116. Boleh. Orang kata tak adalah bosan dengan atas highway tu kan. Kalau 100 je bosan juga. Dapat potong lori, dapat potong kereta. Satu dua dapat? 1-2 setakat ni belum pernah lagi. Dia macam di cut off. Oh, dia tak apa. Kes saya berat kot. Orang lain boleh dapat. Tengok berat juga lah. Saya nak kat 100 ni. Okey, kita punya oil filter Karisma dah sampai. Tak ada. Aku tak ada lebih banyak. Dia ada cara pasang kan depan belakang kan? Dia ada cara pasang kan? Ya. Depan. Oh. Ini original boleh nak. Mana depan, mana belakang? Ini masuk dulu. Masuk lolok belakang sini. Putih tu. Oh. Ya. Okey. Yang lubang dalam ah. Ya. Cukup. Ini satu bola loh. Apa kuasa ni? Okey bang. Nova 250 okey. Okey. Sudah. Kacang ni pakai Dah pergi jauh mana dah? Betul ni. pakai orang ulang ni kita je Dia je. Ni saya dah buat macam-macam genting dah ni. Tampin, KL Tampin. Gerai dengan apa geng-geng moden dah tu. Okey, kita sedap. Cuma dia tak boleh laju lah. Dia boleh. Saya buat 2 orang dengan anak dengan wife kan. 116 lah paling laju kan. Dia dah dekat off lah. Sedap dah. 100 tu saya terus 100 je tapi nak potong lah. Kena lah 110 kan, 116. Dah siap servis. Baik. Siap apa kan? Okey, siap. Ya apa ni? Auto tak payah lah kan? Satu tak bayar. 6,000. Lepas ni sebulan ke atau boleh lebih sikit? Lepas ni sebulan ke atau boleh lebih 2 bulan? Lebih boleh. Boleh lah. Tak ada. Macam dia rajin. Oh, ya.
Siap basuh guys. Aduh Jin. Siap basuh. Minyak. Minyak, oh ya minyak. Oh, ini. Siap basuh guys. Sebab ada minyak-minyak semua. Okey, thank you Jin. Okey, balik ni Hulu Kelang. Okey. Kita jumpa lagi bang. Bos. Apa? Siapa? Jumpa lagi Okey. Ini lah. Apa dia tahu? Kalau kita cari ya. Thank you bos. Ya lah semalam tu komen ada. Ada kan? You tengok. Orang kali juga. Ada Mario. Oh. Ada. Ramai. Kalau itu lah. Oh. Ya. Dia jadi tak dapat. Saya sampai dia jadi tak kata jumpa. Ya ke? Oh. Okeylah, tak apa. Nanti makin lama makin ramai nanti. Hari ni buat juga. Ha? Kalau YouTube ah. YouTube ah. Fikri Rosli. You bukan sudah tengok itu? You kena subscribe. Baru boleh tengok banyak video. Ahmad. Buka YouTube. Ya tengok. Fikri Rosli. Fikri Yes. Ayu yang nama. Nama. Oh. Semalam saya tengok dia cari tak ada. Oh tak ada Ada. You kena cari nama ni. Lepas tu you kena subscribe. Dan bila ada video dia akan bagi tahu ada video. Ni video saya datang itu first service saya cari. Cari semalam. Wah, saya cari sampai petang dah lagi nantilah. Ya deh. Okey. Baik, okey bos Thank you. Ada apa? Buku ada dalam. Itu lupa. Cerita soal lupa. Dua. Motor dah siap servis guys. Puas hati. Okay, motor siap servis. Aduh, dengar tak dengar ni? Saya tak pakai mic. Okay, motor dia siap servis. Baik punya, siap basuh. Okay, macam saya kata, ni kali kedua semuanya free guys. Okay, semuanya free. Kali ketiga baru kita start bayar lah. Okay, so korang semua lagi-lagilah, terutamanya owner model series 150S, korang boleh datang sini. Sini trusted lah untuk kita servis. Okay, motor saya okay, performance cantik, bagus, lancar, smooth. Sebab servis kat sini lah. Okay, datang sini servis. Okay, right. Alhamdulillah, motor saya dah siap servis guys. Weh, rasa macam baru balik. Okay. Baik, yang free service tu semua upah, minyak. Cuma lepas ni saya target saya nak pakai minyak lebih mahal lah. Nama pun free kan. Kita nak pakai minyak yang lebih kualiti lah kan. Yang ni pun dah kualiti, memang dah sedap. Lepas ni kita target minyak yang fully sintetik ke kan, semi sintetik tapi kualiti dan apa-apalah nanti kita pakai dulu dalam 1000 mileage ataupun 1500 mileage baru kita tukar minyak yang mahal.
Okey, Alhamdulillah semua kita dah sampai rumah. Okey, motor dah siap servis. So apa macam? Baik tak baik servis kat Yesrai? Baik kan? So saya rasa itu saja konten saya pada hari ini. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.